Jadi minta kepada Allah, minta dengan bersungguh-sungguh. Adik-adik jangan minta kepada Allah dengan minta 50-50, tak boleh. Tuhan tak suka. Kalau minta, mesti minta bersungguh-sungguh. Tak boleh kita, ya Allah, berikanlah aku kejayaan dalam SPM ini ya Allah. Tapi kalau tak bagi pun aku okey je ya Allah, aku redha je lah. Aku nak jadi YouTuber pun okey ya Allah. Tak boleh dengan Allah Ta'ala, tak boleh doa 50-50. Ibu bapa tadi semayang hajat doa, ya Allah bagilah anak aku berjaya SPM ya Allah. Tapi anak aku ni pemalas ya Allah, baca buku malas, tak tahulah nak bagi. Patutnya orang macam ni biar lantak. Tapi ikutlah ya Allah, kalau okey, tak okey pun tak. No such thing. Berdoa dengan Tuhan, jangan samakan kita berdoa dengan makhluk. Kalau minta dengan Yang Berhormat, mungkin boleh guna ayat itu. YB Datuk Seri, kami minta bantuan untuk masjid ni, ada perlu tambahan renovate masjid. Jadi 3 million tak cukup, boleh minta lagi 2 juta ke? Tapi kalau YB bagi 1 juta pun kami okey. Itu dengan orang. Dengan Tuhan tak boleh begitu. Sebab dalam hadis Nabi menyebut, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati. Mintalah kepada Tuhan dalam keadaan kau confident doa itu dimustajabkan. Tak boleh 50-50. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Nabi, Allah takkan sudi menerima doa orang yang tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Al-Hakim. Ni hadis hasan. Jadi tadi kalau doa ada 50-50, reject. Doa mesti confident walaupun pemalas. Dalam hati aku ni malas baca buku, doa sajalah, ya Allah bagi aku kejayaan terbaik ya Allah. Dan letakkan satu harapan, ya Allah kalau aku dapat SPM terbaik, aku akan belajar bersungguh-sungguh di universiti. Aku akan kembali nanti ke Sarawak, ke Sibu ini. Aku akan bangunkan agama, bangsa dan tanah airku. Nanti aku kerja dapat duit banyak, aku bayar zakat ribu-ribu setiap bulan. Maka ya Allah tolonglah luluskan aku. Kalau tak, aku tak boleh bayar zakat nanti. Bila lagi cepat lulus tu. Itu bukan rasuah, tidak. Itu memberi harapan dan cita-cita.